Selamat Hari Raya. Jom tengok 4 pantang larang Hari Raya yang ramai tak tahu. Dulu, warna hitam dikaitkan dengan berkabung. Jadi orang tua-tua percaya pakai baju hitam pagi raya membawa nasib kurang baik. Menolak jemputan tanpa sebab dianggap tidak menghormati tuan rumah dan boleh menyebabkan hubungan renggang. Ini dianggap biadab dalam budaya Melayu. Kalau nak hormat orang lebih tua, pastikan tangan kita dalam keadaan yang sopan. Bertamu sekejap sahaja selepas makan boleh dianggap kurang sopan. Luangkan masa untuk berbual dan menghargai tuan rumah sebelum beredar. Itulah 4 pantang larang Hari Raya yang ramai tak tahu. Ada yang pernah dengar? Jangan lupa like, share dan subscribe. Selamat Hari Raya.